Jomlah kita masak ikan masin lemak kuning dengan nenas. Cubalah, memang sedap. Sebiji nenas ya, tak masak sangat, tak muda sangat. Ikan masin ni Opah dah rendam 1 malam dengan 1 genggam garam ya, nak hilangkan masinnya. Sepatutnya kalau tambah garam dia bertambah masin kan. Ni tidak, dia tawar jadinya. Nenas ni dipotong kecil-kecil ya. Serai 1 batang diketuk. Cili padi tu ikut pedas masing-masing. Itu daun kunyit ya. Daun kunyit tu Opah simpan frozen dalam peti beku ya. Daun kunyit tu nak simpan tahan lama, letak dalam tempat beku. Bubur dalam plastik ya. 1 kotak kecil santan ya, campur air. Ada serbuk kunyit ya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Jom kita memasak ya. Hari ni Opah nak masak lemak kuning ikan masin dengan nenas ya. Jom kita tengok. Cili padi tu dikisar ya, buat air sedikit. Masukkan dalam periuk ya. Serai. Serbuk kunyit tu agak-agak lah ya, nak kuning macam mana. Tunggu dia mendidih ya. Dah mendidih, kacau. Tunggu kering sedikit. Boleh masukkan ikan masin tu ya. Digaul rata ya ikan masin tu dengan cili tu. Lepas tu masukkan santan ya. Boleh tambah air ya untuk kuah. Masukkan daun kunyit tu. Kalau ada daun kunyit yang fresh, masuk 1 je dah lah. Ikut sukalah nak letak daun kunyit ke tidak, ikut masing-masing. Masukkan serbuk perasa dulu ya. Nanti kalau dah mendidih baru dirasa, kalau kurang masin tambah garam. Macam ni lah ya, dan lagi berselfie. Dah pun mendidih ya, masukkan nenas tu. Nenas tu pun dah empuk ya. Ikan masin pun dah masak, boleh dirasa ya. Boleh ditambah garam ya. Dah pun masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye.